Anda pernah tak rasa tertekan untuk tunjukkan pada dunia yang anda sedang berubah? Anda mulakan rutin senaman baru, terus muat naik di Instagram. Anda mula belajar meditasi, terus buat satu bebenang di Twitter. Anda rasa satu anjakan dalam diri, terus tulis satu esei panjang di Facebook tentang perjalanan penyembuhan anda. Kita hidup dalam satu budaya di mana transformasi peribadi seolah-olah tidak sah selagi ia tidak diumumkan, tidak disahkan, tidak mendapat like dan komen. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda bahawa desakan untuk menyiarkan perubahan ini sebenarnya adalah satu perangkap, satu mekanisme halus yang direka oleh identiti lama anda untuk memastikan anda tetap terikat dengannya. Transformasi yang paling mendalam, paling kekal dan paling berkuasa tidak berlaku di atas pentas awam. Ia berlaku dalam keheningan, dalam ruang gaib di dalam diri anda, tidak dilihat oleh sesiapa pun. Anda lihat apabila anda tergesa-gesa mengumumkan siapa sebenarnya yang sedang bercakap. Adakah ia diri baru anda yang sudah pun wujud dengan stabil? Atau adakah ia gema diri lama anda yang sedang ketakutan, yang perlukan pengesahan dari luar untuk mempercayai bahawa perubahan itu benar-benar berlaku? Keperluan untuk validasi luaran adalah petanda paling jelas bahawa koheren dalaman anda masih belum kukuh. Ia menunjukkan bahawa sebahagian daripada diri anda masih meragui proses itu dan mencari sauh di luar, bukannya di dalam. Perubahan sejati tidak memerlukan penonton. Ia memerlukan keselarasan dalaman. Ia tidak memerlukan tepukan gemuruh. Ia memerlukan tumpuan yang tidak berbelah bahagi. Dalam video ini, kita akan meneroka mengapa keheningan adalah tanah paling subur untuk kelahiran semula anda dan bagaimana medan kuantum bertindak balas bukan pada pengumuman anda, tetapi pada frekuensi senyap yang anda pancarkan. Bersedia untuk menentang kepercayaan moden dan temui kuasa yang tersembunyi dalam transformasi yang tidak kelihatan. Konsep ini mungkin kedengaran radikal, tetapi ia disokong oleh prinsip asas alam semesta itu sendiri. Mari kita mulakan dengan neuroscience. Otak anda tidak berubah kerana anda memberitahu semua orang ia sedang berubah. Otak anda berubah melalui proses yang dipanggil neuroplastisitas. Setiap kali anda mempunyai pemikiran baru, merasakan emosi baru atau melakukan tindakan baru, sambungan sinaptik yang kecil dan mikroskopik terbentuk atau diperkukuhkan di dalam otak anda. Ini adalah peristiwa fizikal, biokimia, tetapi ia berlaku sepenuhnya di luar pandangan mata kasar. Tiada siapa yang boleh melihat neuron anda membentuk laluan baru. Ia adalah satu proses yang senyap, dalaman dan peribadi. Apabila anda cuba membina identiti baru, anda sebenarnya sedang membina dan mengukuhkan litar neurologi baru ini. Laluan-laluan ini pada mulanya sangat rapuh, seperti danai kecil di dalam hutan tebal. Setiap kali anda mengamalkan keadaan baru, anda secara senyap, anda seolah-olah berjalan di danai itu berulang kali, menjadikannya lebih jelas, lebih lebar dan lebih mudah untuk dilalui. Tetapi jika anda terlalu awal mendedahkan denai yang rapuh ini kepada dunia luar, kepada keraguan, penghakiman atau bahkan pujian yang tidak ikhlas dari orang lain, anda sebenarnya menjemput tenaga luar untuk memijak dan merosakkan kerja dalaman anda. Tenaga mereka boleh mengganggu proses pembentukan yang halus ini. Sekarang, mari kita lihat dari perspektif fizik kuantum. Medan kuantum, lautan tenaga dan maklumat yang menjadi asas kepada semua realiti, tidak mendengar kata-kata anda. Ia merasakan frekuensi anda. Ia bertindak balas terhadap getaran keadaan dalaman anda. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal, zarah berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Realiti beralih dari gelombang kebarangkalian kepada zarah yang nyata dalam satu peristiwa,
yang dipanggil keruntuhan fungsi gelombang. Peristiwa ini bukanlah sesuatu yang bising atau dramatik. Ia adalah satu anjakan yang halus dan senyap sebagai tindak balas kepada pemerhati yang koheren. Medan kuantum menyusun semula dirinya di sekeliling frekuensi dalaman anda yang baru, bukan di sekeliling pengumuman awam anda. Apabila anda memegang satu keadaan baru di dalam diri anda dengan fokus dan keselarasan, iaitu fikiran, emosi dan fisiologi badan anda semuanya selaras, anda menjadi pemerhati yang koheren itu. Anda sedang menghantar isyarat yang jelas dan stabil ke dalam medan. Medan itu kemudiannya tiada pilihan selain mula memadankan realiti luaran anda dengan corak dalaman anda. Tetapi proses ini memerlukan tumpuan tenaga. Semakin senyap anda menjaga transformasi anda, semakin tertumpu dan stabil tenaga anda, dan semakin cepat medan kuantum dapat memantulkan keadaan baru anda kembali kepada anda sebagai pengalaman hidup. Mari kita gali lebih dalam tentang idea identiti ini. Asas kepada semua perubahan yang berkekalan bukanlah apa yang anda lakukan, tetapi siapa yang anda sedang jadi. Anda boleh melakukan semua perkara yang betul, bermeditasi, menulis jurnal, makan secara sihat. Tetapi jika di peringkat identiti anda masih melihat diri anda sebagai seorang yang cemas, tidak bernasib baik atau tidak layak, tindakan luaran anda hanyalah satu lapisan cat nipis di atas struktur lama yang reput. Ia tidak akan bertahan. Subconscious mind atau minda bawah sedar mengawal kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi anda setiap hari. Ia adalah program yang berjalan di latar belakang. Program ini dibina daripada pengalaman lalu, terutamanya yang mempunyai kas emosi yang kuat. Minda bawah sedar tidak faham logik atau niat baik. Ia faham bahasa pengulangan dan emosi. Identiti lama anda, orang yang anda fikir anda, hidup di dalam minda bawah sedar ini. Inilah sebabnya mengapa desakan untuk mengumumkan perubahan adalah sangat berbahaya. Apabila anda berkata, saya akan mula jadi seorang yang lebih yakin, minda bawah sedar anda yang telah diprogramkan selama berpuluh tahun untuk merasa tidak yakin akan serta-merta mengesan satu percanggahan. Ia akan mencetuskan segala macam rintangan dalaman, keraguan, ketakutan, sabotaj diri. Tetapi apabila anda mengumumkannya kepada dunia, anda menambah satu lagi lapisan kerumitan. Anda kini bukan sahaja berdepan dengan rintangan dalaman anda sendiri, tetapi anda juga membuka diri kepada tenaga dan jangkaan orang lain. Setiap kali seseorang bertanya, jadi macam mana dengan matlamat keyakinan diri engkau tu? Atau memberi komen sinis, anda ditarik kembali ke dalam getaran identiti lama anda. Minda bawah sedar anda akan berkata, tengok, kan aku dah cakap, ini tak akan berhasil. Orang lain pun tak percaya. Lebih baik kita kembali kepada apa yang kita tahu, apa yang selamat. Sebaliknya, apabila anda melakukan kerja ini secara senyap, anda memintas pengkritik luaran dan berurusan secara langsung dengan program dalaman anda. Anda tidak memberi minda bawah sedar sebarang data luaran untuk menentang perubahan itu. Sebaliknya, anda memberinya data dalaman yang baru melalui amalan yang konsisten. Dengan merasakan emosi keyakinan di dalam badan anda, dengan berfikir dari perspektif keyakinan, dengan membuat pilihan-pilihan kecil setiap hari, sebagai orang yang yakin semuanya secara senyap, anda sedang menulis semula program itu secara perlahan-lahan, tetapi pasti. Anda sedang membiasakan badan dan minda anda dengan keadaan baru ini sehingga ia menjadi keadaan lalai anda, identiti sebenar anda. Perubahan itu menjadi tidak boleh diubah kerana ia telah disepadukan pada tahap selular dan neurologi, jauh sebelum dunia luar menyedarinya. Jadi, bagaimana kita boleh memulakan anjakan yang senyap dan berkuasa ini? Kuncinya terletak pada satu konsep, koheren.
Koheren adalah keadaan di mana fikiran, emosi dan fisiologi badan anda berada dalam penjajaran yang sempurna. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, jantung anda berdegup dalam irama yang teratur, otak anda menghasilkan gelombang otak yang seimbang dan anda memancarkan medan elektromagnet yang sangat teratur dan berkuasa. Isyarat inilah yang difahami oleh medan kuantum. Ramai orang gagal dalam usaha manifestasi mereka kerana mereka tidak koheren. Mereka mungkin duduk bermeditasi selama 20 minit, membayangkan kehidupan impian mereka tetapi kemudian menghabiskan 23 jam dan 40 minit berikutnya dalam keadaan bimbang, ragu-ragu dan kecewa. Mereka menghantar isyarat yang bercampur aduk dan bercanggah ke dalam medan. Ia seperti cuba menala radio ke satu stesen tetapi pada masa yang sama sentiasa memutar tombol ke frekuensi lain. Hasilnya, bunyi bising dan statik. Alat yang paling mudah, paling cepat dan paling berkuasa untuk mencipta koheren serta merta adalah nafas anda. Nafas anda adalah jambatan antara minda sedar dan sistem saraf autonomik anda. Anda tidak boleh mengarahkan jantung anda untuk memperlahankan degupannya, tetapi anda boleh memilih untuk memperlahankan nafas anda dan jantung anda akan mengikutinya. Ritual paling berkesan bukanlah yang rumit atau memerlukan peralatan khas. Ia adalah amalan dalaman yang senyap. Mari kita lakukan satu latihan mudah sekarang. Di mana sahaja anda berada, duduk tegak dan tutup mata anda jika anda rasa selesa. Letakkan tangan anda di atas jantung anda. Sekarang, perlahan-lahan tarik nafas melalui hidung anda selama 4 saat. Tahan nafas anda selama 4 saat. Dan hembus nafas perlahan-lahan melalui mulut anda selama 8 saat. Ulang. Tarik nafas, rasakan dada anda mengembang. Tahan. Hembus nafas, lepaskan semua ketegangan. Dengan hanya beberapa pusingan pernafasan sedar ini, anda sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda menghantar isyarat keselamatan kepada sistem saraf anda, mengalihkannya dari mod kelangsungan hidup simpatetik kepada mod rehat dan pemulihan parasimpatetik. Apabila ini berlaku, hormon stres seperti kortisol menurun. Jantung anda mula menghasilkan irama yang koheren, yang kemudiannya disegerakkan dengan otak anda. Ini dipanggil koheren jantung otak. Dalam keadaan ini, medan elektromagnet yang dipancarkan oleh jantung anda yang beribu kali lebih kuat daripada medan otak menjadi teratur dan berkuasa. Isyarat koheren ini adalah komunikasi anda dengan medan kuantum. Anda tidak perlu berkata apa-apa. Anda hanya perlu merasakannya. Anda hanya perlu menjadi frekuensi itu. Mari kita fahami dengan lebih mendalam mengapa koheren ini begitu penting dan bagaimana ia berfungsi pada pelbagai peringkat. Apabila anda tidak koheren, apabila fikiran anda mengatakan satu perkara, tetapi emosi anda merasakan perkara lain, anda secara literal memecah belahkan tenaga anda. Sebahagian daripada tenaga anda mengalir ke arah masa depan yang anda inginkan, tetapi sebahagian besar lagi masih terikat pada masa lalu yang biasa. Ini mewujudkan satu keadaan huru-hara dalaman yang bukan sahaja menghalang manifestasi tetapi juga memberi kesan buruk kepada biologi anda. Dari perspektif epigenetik, gen anda bukanlah takdir anda. Gen adalah pelan tindakan, tetapi persekitaranlah yang menentukan gen mana yang dihidupkan dan gen mana yang dimatikan. Persekitaran yang paling penting bagi gen anda bukanlah dunia di luar, tetapi persekitaran kimia di dalam badan anda. Setiap emosi yang anda rasakan menghasilkan satu koktail kimia yang sepadan. Emosi kelangsungan hidup seperti ketakutan, kemarahan dan kesedihan menghasilkan bahan kimia stres yang memberi isyarat kepada gen-gen tertentu untuk diaktifkan. Selalunya gen yang berkaitan dengan penyakit dan keradangan.
Sebaliknya, apabila anda secara sedar memupuk emosi yang tinggi seperti rasa syukur, kasih sayang dan kegembiraan, anda mengubah kimia badan anda. Anda menghasilkan bahan kimia yang berbeza yang memberi isyarat kepada gen yang berbeza untuk diaktifkan, gen yang berkaitan dengan pertumbuhan, pembaikan dan kesihatan optimum. Apabila anda berlatih untuk mencapai keadaan koheren melalui pernafasan dan fokus, anda sedang secara aktif menjadi ahli kimia dan jurutera genetik untuk badan anda sendiri. Anda sedang mengubah ekspresi genetik anda dari saat ke saat dalam keheningan sel-sel anda. Tiada siapa perlu tahu, badan anda tahu. Dari ajaran kerohanian kuno, ini dikenali sebagai penyatuan. Ajaran Vedanta bercakap tentang penyatuan Atman, diri individu, dengan Brahman, realiti mutlak. Dalam Alkitab, terdapat ayat yang berbunyi, "Jadilah pegun dan ketahuilah bahawa akulah Tuhan." Pegun bukan bermaksud tidak melakukan apa-apa. Ia bermaksud mencapai keadaan koheren dalaman yang mendalam, di mana kebisingan ego dan keraguan dunia luar menjadi senyap. Dalam keheningan itu, anda berhubung dengan kecerdasan yang lebih tinggi, medan kuantum atau apa sahaja nama yang anda ingin berikan kepadanya. Petunjuk sebenar bahawa anda telah berubah bukanlah apabila anda mendapat pekerjaan baru atau rumah baru. Petunjuk sebenar adalah perubahan somatik dalaman. Ia adalah apabila situasi yang sama yang dahulunya akan mencetuskan kemarahan atau kebimbangan kini tidak lagi mempunyai kuasa ke atas anda. Anda memerhatikan pencetus itu dan anda merasakan satu ruang neutral di dalam diri anda. Anda tidak lagi bertindak balas secara automatik. Ini adalah bukti. Ini adalah tanda bahawa lita neurologi lama telah diputuskan dan lita baru telah mengambil alih. Perubahan ini berlaku di dalam sistem saraf anda. Ia adalah satu anjakan fizikal yang anda boleh rasakan di dalam badan anda. Apabila anda sampai ke tahap ini, realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan lain selain mula mencerminkan anjakan dalaman ini. Ia adalah hukum resonance. Anda hanya boleh menarik apa yang anda getarkan secara konsisten. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan amalan senyap ini ke dalam kehidupan harian anda yang sibuk? Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensiti. Anda tidak perlu bermeditasi selama 2 jam sehari. Apa yang anda perlukan adalah komitmen untuk mencipta detik-detik koheren yang singkat tetapi kerap sepanjang hari anda. Mulakan dengan ritual pagi yang senyap. Sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum kebisingan dunia luar menerjah masuk, ambil masa 5 minit. Duduk dan lakukan latihan pernafasan yang kita bincangkan tadi. Selepas beberapa minit bernafas, tanyakan pada diri anda, siapakah diri ideal saya yang ingin saya jelmakan hari ini? Apakah emosi yang akan dirasakannya? Mungkin ia adalah rasa tenang, keyakinan atau kegembiraan. Jangan hanya fikirkan tentang emosi itu. Cuba rasakannya di dalam badan anda sekarang. Jana perasaan itu dari dalam. Biarkan ia memenuhi setiap sel. Pegang perasaan itu selama beberapa minit. Itulah sahaja. Anda baru sahaja menetapkan frekuensi anda untuk hari itu. Kemudian, tetapkan peringatan pada telefon anda, mungkin setiap jam atau 2. Apabila peringatan itu berbunyi, berhenti seketika dari apa sahaja yang anda lakukan. Ambil 3 nafas sedar yang mendalam. Periksa semula keadaan dalaman anda. Adakah anda telah kembali kepada corak lama yang tidak sedar? Jika ya, tanpa menghakimi diri sendiri, perlahan-lahan bimbing diri anda kembali kepada emosi yang anda ingin rasakan. Ini adalah latihan. Anda sedang melatih badan dan minda anda untuk mengekalkan keadaan baru ini sebagai keadaan lalai anda. Praktik ini yang dilakukan secara senyap dan konsisten adalah jauh lebih berkuasa daripada satu pengumuman besar tentang transformasi anda.
Kerana setiap kali anda melakukan pemeriksaan dalaman ini, anda sedang mengundi untuk identiti baru anda. Anda sedang mengukuhkan laluan saraf yang baru. Anda sedang menghantar isyarat koheren yang berterusan ke dalam medan kuantum. Anda sedang menjadi perubahan itu, bukan hanya bercakap tentangnya. Sekarang, sebagai satu cabaran interaktif, saya menjemput anda untuk melakukan ini. Untuk 7 hari akan datang, komited kepada ritual senyap ini. Jangan beritahu sesiapa. Jangan muat naik apa-apa mengenainya. Jadikan ia rahsia suci anda. Hanya amalkan ritual pagi, 5 minit dan pemeriksaan nafas 3 kali sehari. Perhatikan apa yang berlaku. Perhatikan anjakan kecil dalam persepsi anda, dalam cara anda bertindak balas, dalam jenis peluang yang mula muncul. Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen selepas 7 hari, jika anda mahu. Tetapi untuk sekarang, biarkan proses ini menjadi milik anda sepenuhnya. Semasa anda memulakan perjalanan senyap ini, anda pasti akan menghadapi cabaran. Rintangan terbesar selalunya datang dari dalam bentuk keraguan. Minda logik anda yang telah dilatih untuk mempercayai hanya apa yang dapat dilihatnya akan mula mempersoalkan proses itu. Sudah 3 hari, kenapa tiada apa-apa yang berlaku? Mungkin ini semua karut. Ini adalah ujian kritikal. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa. Anda perlu faham bahawa perubahan berlaku pada tahap kuantum terlebih dahulu di alam gaib. Sama seperti benih yang bercambah di bawah tanah dalam kegelapan sebelum tunasnya menembusi permukaan. Transformasi anda sedang berakar umbi dalam medan tenaga anda jauh, sebelum ia dapat dilihat dalam realiti 3D anda. Tempoh antara permulaan amalan anda dan manifestasi fizikal adalah di mana kepercayaan anda diuji. Kepercayaan bukanlah harapan buta. Kepercayaan adalah mengetahui bahawa proses itu berfungsi walaupun anda belum melihat buktinya. Ia adalah kesetiaan kepada realiti masa depan yang belum dapat dilihat. Menjaga kesenyapan proses ini adalah sangat penting pada peringkat ini. Keraguan anda sendiri sudah cukup sukar untuk diatasi. Jika anda menambah keraguan dan tenaga orang lain ke dalam campuran itu, anda akan menyukarkan lagi keadaan. Keheningan mencipta satu bekas, satu inkubator yang melindungi tenaga rapuh identiti baru anda daripada pencemaran luar. Ia membolehkan tenaga itu berkumpul, menumpu dan mencapai jisim kritikal yang diperlukan untuk meruntuhkan fungsi gelombang ke dalam pengalaman baru. Satu lagi cabaran ialah realiti lama anda akan menguji anda. Apabila anda mula mengubah frekuensi anda, alam semesta akan sering menghantar situasi atau orang dari masa lalu anda untuk melihat sama ada anda benar-benar telah berubah. Bekas kekasih anda mungkin tiba-tiba menghantar mesej. Rakan sekerja yang selalu membuat anda marah mungkin melakukan perkara yang sama sekali lagi. Ini bukan tanda bahawa ia tidak berfungsi. Ini adalah peperiksaan akhir. Adakah anda akan bertindak balas dengan cara lama yang sama, mengukuhkan identiti lama, atau adakah anda akan berhenti seketika, mengambil nafas sedar dan memilih untuk bertindak balas dari keadaan baru anda yang berkuasa? Setiap kali anda berjaya melepasi ujian ini, anda mengukuhkan keadaan baru anda dan memberitahu alam semesta dengan jelas, saya bukan lagi orang itu. Ingat, anda sedang menulis semula program yang telah berjalan selama berdekad-dekad. Ia memerlukan kesabaran, belas kasihan terhadap diri sendiri dan ketekunan yang tidak berbelah bahagi. Apabila anda tersadung dan anda pasti akan tersadung, jangan hukum diri anda. Itu adalah suara identiti lama. Sebaliknya, akui ia, ambil nafas dalam dan kembali kepada keadaan yang anda inginkan. Setiap saat adalah peluang baru untuk memilih semula. Kuasa anda bukan terletak pada kesempurnaan, tetapi pada keupayaan anda untuk kembali kepada koheren berulang kali.
Kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita, tetapi ini sebenarnya adalah permulaan perjalanan sebenar anda. Mesej utamanya adalah ini: kuasa terbesar anda tidak terletak pada apa yang anda umumkan, tetapi pada apa yang anda jelmakan secara senyap. Transformasi sejati bukanlah satu persembahan. Ia adalah satu pembubaran senyap diri lama dan kelahiran semula diri sejati anda yang berlaku di dalam keheningan yang suci. Budaya moden telah mengajar kita untuk mencari nilai diri kita di luar. Kita mengukur kejayaan kita dengan jumlah like. Kita mengesahkan pertumbuhan kita melalui komen orang lain. Tetapi ini adalah satu model yang terbalik. Ia meletakkan kuasa kita di tangan dunia luar. Dengan berbuat demikian, kita menjadi seperti daun yang ditiup angin, sentiasa bertindak balas terhadap pendapat dan tenaga di sekeliling kita. Sudah tiba masanya untuk menuntut kembali kuasa anda. Ia bermula dengan membuat keputusan radikal untuk mengalihkan fokus anda dari luar ke dalam. Ia bermula dengan meninggalkan ketagihan kepada pengiktirafan luaran dan sebaliknya memupuk satu hubungan yang mendalam dengan keadaan dalaman anda. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa kepada sesiapa. Perubahan dalaman anda yang stabil akan menjadi buktinya sendiri. Orang akan mula perasan sesuatu yang berbeza tentang anda. Mereka mungkin tidak dapat menentukannya, tetapi mereka akan merasakan tenaga anda yang berbeza. Mereka akan melihat ketenangan dalam mata anda, keyakinan dalam cara anda berjalan. Realiti luaran anda akan mula berubah dengan cara yang ajaib. Bukan kerana anda memaksanya, tetapi kerana ia secara semula jadi menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Jadi, saya menyeru anda untuk menerima kuasa keheningan. Jadikan perjalanan transformasi anda satu urusan pribadi antara anda dan alam semesta. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan. Lakukan kerja dalaman secara konsisten tanpa perlu menunjuk-nunjuk. Tumpukan perhatian untuk memupuk keadaan koheren melalui amalan mudah seperti pernafasan sedar. Belajar untuk merasa selesa dalam tempoh antara menanam benih dan melihatnya bercambah. Inilah jalan pahlawan rohani. Ia bukanlah jalan yang glamour, tetapi ia adalah jalan yang membawa kepada kebebasan sejati dan kuasa pencipta yang tulen. Anda adalah pencipta realiti anda, dan alat penciptaan anda yang paling berkuasa adalah keadaan dalaman anda yang senyap dan koheren. Mulakan hari ini. Pilih satu amalan senyap, komited kepadanya, dan saksikan bagaimana alam semesta mula berkonspirasi untuk mencerminkan keindahan dan kuasa yang anda pupuk di dalam diri anda.